Okay, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera, selamat. Saya ni ada background pasal property. Okay, saya start property agent sejak tahun 2018. Okay. Siapa yang nak beli rumah, of course, soalan first yang saya akan tanya, nak beli untuk investment ke untuk stay? Nak stay dengan family ke nak buat investment? Maksudnya investment ni macam nak buat sewa ke? You guys maybe nak beli kan, tapi nak buat sewa untuk tenant, untuk dapatkan cash flow something, ataupun just beli tapi ada strategi banyak, mungkin tak dapat cash flow sangat tapi boleh, yang tenant tu boleh bayar untuk bulan-bulan lah dekat maksudnya bayar dekat owner, and then owner akan bayar dekat bank. So dengan cara tu much more easier. Tak duduk rumah tu tapi rumah tu nama you guys, nama you, sebenarnya tenant yang bayar. Okay, so kita nak tahu, bandingkan kita nak tahu baloi ke tidak, nak beli rumah ke nak sewa rumah, mana satu yang okey, beli ke sewa. So sewa ni kita compare first point kos permulaan. Okay, sebelum tu saya property agent, saya jual rumah. Alhamdulillah, saya bantu customer, klien saya beli rumah, jual rumah banglo, rumah CBD, rumah teres, kondo, yes, dekat kawasan KL dan Selangor. Right. So insyaAllah saya ada knowledge, saya share apa yang boleh. Kos permulaan, okay, untuk sewa ni perlukan banyak, kita tak naklah kata banyak deposit, tapi perlukan standby amount of cash. Maksudnya deposit 2+1. Okay, apa 2+1 ni? Deposit 2+1 plus 0.5 ataupun 2+1 plus 1. 2+ apa benda ni? Deposit ni by bulan, maksudnya 2 bulan tambah 1 bulan tambah 1 bulan, ataupun 2 bulan tambah 1 bulan tambah separuh bulan. Itu bergantung pada owner nak yang macam mana. Owner nak deposit tu 2+1 plus 1 ke, ataupun 2+1 plus 0.5. Okay, kenapa 0.5? Itu yang hujung tu adalah untuk maintenance fees. Ini semua deposit ni untuk keselamatan owner, untuk owner jaga. Owner punya, ibarat owner bagi sewa tenant, owner bagi tenant duduk rumah. So rumah tu perlulah dijaga dengan apa penjamin, apa yang jaminan dia untuk tenant ni jaga rumah tu, ataupun tenant ni dia tak membuatkan apa-apa kerosakan pada rumah tersebut. So that's why pentingnya deposit. Semua owner akan perlukan deposit. Dia nak akan deposit. Itu memang rules untuk kita yang dekat Malaysia ni. Kita just, itu depositnya lah. Mungkin kalau nak minta rendah sikit deposit tu, berapa amount dia, itu terpulang kepada itu perlu ni lah, bercakap dengan owner, asal owner okey ke tidak. Ada owner okey, ada owner tak okey. Tapi kalau you guys nak sewa tapi memang rumah tu cantik, standby lah deposit tu. Itu je. Okay, and then apa hidden dia? Kadang orang terkejut, apa hidden dia untuk sewa ni. Saya pernah sewa juga. So of course dia ada hidden fees dia. Apa yang kita kena standby duit yang lebih tu. Okay, hidden fees dia adalah untuk agreement ni. Saya senang cakap 30% daripada harga sewa. Contoh kalau sewa tu harga dia 1,000, so standby lah 30% daripada harga 1,000 tu untuk agreement saja. 30% tu so called like 300 RM 300. Itu untuk agreement. Kenapa agreement ni penting? Sebab agreement ni, okay, owner akan sign, you pun akan sign, tenant akan sign. Kalau you owner, you lah sign. Okay, you sebagai owner sign, tenant sign, then chop dekat LHDN. Pentingnya chop tu. Chop kira kita panggil, kalau orang lama kita panggil chop mati lah. Chop LHDN nya. LHDN Lembaga Hasil Dalaman Negeri. Negeri kan negara, ada pulang. So mana saya check LHDN ni, sebab sebelum ni main sebut je LHDN kan, tak sure pula dia punya negeri ke negara. Tak apalah, nanti saya confirm kan. So bila dah chop, benda tu valid, so that apa agreement berdasarkan A, B, C, tenant boleh buat sewa, tenant boleh buat renovation ke tak boleh ke, siapa bayar rumah sewa, siapa bayar monthly installment, siapa yang bayar untuk maintenance fee, semua benda termaktub dalam tu. So make sure semua dah ada dalam tu, dah ada dalam agreement tu. Owner yang bayar ke, tenant yang bayar ke. Okay, maintenance fees ni benda apa? Maintenance fees ni contohnya bukannya you guys bayar untuk yang maintain rumah tu, bayar untuk repair tu.
untuk maintenance fees ni dia macam management. Maksudnya kalau rumah tu kondo, dia ada facility, betul? Swimming pool, gym, so parking. So facilities tu macam mana? So of course kena bayar, sebab nak bayar staff lagi, bayar untuk bayar cleaner, bayar security yang nak bayar. So itulah dipanggil maintenance fees. So maintenance fees ni akan selalunya tengok berdasarkan kondo ataupun rumah tu berapa amount dia. Selalunya maybe bawah 200, 300 per month macam tu. Okay, supposedly by practice semua owner dia akan lengkapkan sekali dengan dalam sewa tu. So bila kita bayar sewa, automatic owner akan bayar siap-siap untuk maintenance fees tu. So semua benda dah termasuk dalam satu monthly rental tu. So no issue pasal tu. Supposedly senang je. Kalau asing, itu yang akan macam confuse little bit. Kalau apa-apa bagi tahu je owner, sekalikan je terus. Owner pun just senang cerita, tak nak banyak kepala kan, pening kepala kan. Lepas sewa tu nak kena dengan tenant lagi, nak kena cakap berunding lagi. Okay, senang je. Masukkan je sekali dalam sebulan monthly payment tu untuk bulanan rental tu. So kita pun ada kerja lain. Okay, kita bukannya tak kerja. Owner, tenant, kita bukan tak kerja. Kita hari-hari kita pergi kerja, kita ulang alik atas jalan raya lagi, nak driving lagi. So senang cerita, tak payah buang masa, sekalikan je, senang, faham, easy. Okay, and then itu untuk bagian tenant. Okay, apa hidden fee lagi saya beritahu supaya tak terkejut. Standby untuk lori punya fees. Nak pindah rumah. Okay, juga nak pindah rumah. So siapa yang nak angkat barang tu? That's why lori itulah. Saya bagi nasihat, pakai je Lala Move. Kat situ dia dah bagi dah quotation siap untuk lori tu. Untuk bayar lori berapa, 1 tan ke 3 tan ke, lepas tu berapa ramai pekerja. So better ambil pekerja yang untuk bantu angkat-angkat barang tu. 2 orang pun okey. Ambil lori kalau you guys buy macam barang sikit, ambil lah 1 tan. Kalau barang banyak, ambil lah 3 tan. Macam tu. Tengok barang you guys macam mana. Nak senang, tanya orang-orang yang pernah biasa berpindah ni. Tengok, ambil gambar barang-barang kita, kumpulkan satu tempat, lepas tu tak gambar. Tengok macam mana, berapa. So that dia boleh bagi advice, ni 1 tan ke 3 tan. Kalau masuk lori, make sure macam meja kan boleh cabut kan. Buka je meja-meja tu. Kalau katil, buka je katil tu. Sebab apa? Memang boleh masuk serentak terus dekat dalam lori tu, tapi dia dah makan space. Contohlah barang juga boleh muat 1 tan je lori tu, tapi disebabkan tak buka, tu yang tak buka, katil tu masuk macam kotak macam tu. Lepas tu peti ais memang tak boleh buka lah. Meja, banyak meja something, almari, bila tak buka, so dia akan makan space. Disebabkan tu terpaksa lah ambil 3 tan ke 5 tan ke punya lori. So pricing dah berbeza. Standby lah yang tu kalau 3 tan. Experience saya pernah nak dekat 1000 jugalah untuk lori saja. So kena buat planning betul-betul. Ambil masa untuk kemas, untuk buka satu persatu, tak apa. Benda tu tak ada isu. Boleh settle kan. Ajaklah kawan ke kan. Standby satu. Ataupun buat sambil dengan podcast lah, buka lah meja tu kan. Satu-satu sambil dengan video saya kan. Okay, apa-apa jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau you ada soalan pasal sewa rumah ke, nak beli rumah ke, boleh tanya kat komen. Okay, and then itu pasal sewa. Kalau beli rumah nak beli rumah macam mana? Okay, rumah ni kena ada standby deposit juga. Saya cerita pasal rumah yang kena standby deposit. Rumah ada call, majoriti tak perlukan deposit. Ada yang kata macam 0% deposit. Okay, rumah yang tu tak perlukan deposit. Kalau rumah subsale, you perlu standby 10% of the deposit, 10% daripada harga rumah tu. So bila standby 10% daripada harga rumah tu, tapi jangan terkejut, standby je 3% pun dah okey dah. Yang 7% yang balance tu boleh masuk dalam loan ataupun pakai pengeluaran KWSP. So benda tu still boleh, tak perlu nak standby banyak terus, nak terus standby macam amount of money. Okay, bayangkanlah harga rumah 300,000. Saya bagi amount yang senang senang untuk kita capture 300,000. Kalau standby 10% terus dah 30,000. So 30,000 you nak terus bayar deposit rumah saja. 30k tu boleh bayar lori untuk pindah, untuk bayar tu, bayar ni. You guys nak kena standby lawyer lagi. Lawyer nak kena bayar tau. MOT, legal fees. MOT dengan legal fees totally different. Legal fees, MOT, lepas tu loan agreement.
ada 2 lawyer lah boleh akan terlibat, tapi senang pakai 1 lawyer je. So dia 1 lawyer ni dia akan buat semua benda. Loan agreement ni antara pembeli dengan bank. Legal fees, MOT ni untuk you dengan pejabat tanah lah, untuk you beli rumah tu, yang nama dalam geran tu. Okay, so yang tu pun kena standby. So kalau nak beli rumah tanpa yang senang, easy, maksudnya tak nak standby deposit banyak sangat, cari je rumah yang undercon 0% deposit. Tapi make sure, sebab undercon ni dia ada banyak dia punya tricky part dia. Kadang-kadang dia orang bagi tahu 0%, tapi legal fees kena bayar. That's why you kena standby yang tu. Legal fees kena bayar ke tidak? Legal fees macam mana? MOT dengan loan agreement, I kena bayar ke zero juga? Tak termasuk pun. Benda tu tak ada pun. Tak ada kena standby apa-apa pun. Kat situ confirm cancel. Okay, ada developer, ada rumah tu, saya perhati dekat Selayang ke belah KL. Belah Selayang lah, dia 0% deposit. Okay, best. Bayar senang je. Bayar dah tak perlu nak standby duit banyak dah. 0% deposit. Okay, tapi MOT dia kena bayar. Loan agreement dia tak kena bayar, tapi MOT kena bayar. So maksudnya dia kena standby duit juga. Dia kena standby cash. Kalau dia tak bayar MOT tu, rumah tu hak developer punya, bukan nama dia. Geran tu bukan nama dia. So tu yang dia kena standby jugalah. At least tahu benda tu. Kalau okay, kalau dah tahu, dah ready, should be fine. Okay, confirmkan yang itu. Berapa banyak amount duit yang you kena standby. Lepas tu rumah undercon ni, dia ada risiko dia juga, of course. Rumah baru ni kita tak tahu siapa jiran. Jiran dia okey ke tak okey ke, so kita tak tahu sebab semua rumah kosong. Tapi yang bestnya rumah tu cantik, rumah tu baru. Itu yang best tu. So fokuskan dekat situ, fokus yang baru je. Okey, rumah subsale ni bukannya tak best, dia ada risiko dia juga. Dia bukan rumah baru, of course ada nak kena repair, banyak benda, bahagian leaking ke you nak kena repair juga. Bahagian ada macam pest control you kena panggil, you kena repair tu, repair ni, banyak lah nak kena buat, of course. Tapi at least kawasan tu dah matang, so you boleh tahu dah kawasan taman tu macam mana, rumah tu okey ke tidak, dia punya aura ke, you boleh rasakan dia punya energy kan, mood dia best ke tidak kat situ. Yang itu kelebihan dekat rumah subsale pula. Tapi rumah undercon juga, rumah baru pun still okey. Carilah yang kondo ni everything is fine je. Itu yang best tu, rumah kondo, rumah teres. So kat situ you boleh tahu yang ni rumah baru, so semua orang kan okey, sebab semua orang pun beli rumah baru juga. So ibarat macam dapat nafas baru lah. So like that. Alright. Itu bahagian property. Yang bahagian kos permulaan untuk bahagian deposit. Okay. Bahagian dia punya komitmen pula. Sewa ni, komitmen dia kejap je. Dia ibarat macam, kalau I tak suka kawasan tu, tak suka rumah tu, bulan depan tu I bila-bila je I boleh pindah macam tu je. Contoh owner macam banyak kerenah ke, macam mana ke. Saya pernah deal dengan owner yang banyak kerenah ni. Saya faham tenant punya perasaan. Macam kejap-kejap nak check, kita faham lah pasal privacy. Dah bagi tenant dia sewa, rumah you ada kat situ, rumah tu takkan bergerak pun. Rumah ni dia takkan move, dia takkan hilang lah, rumah tu ada. So tenant tu apa buat, dia cancel the contract and then dia pergi je tempat lain. So itulah sebabnya. Itu sebabnya untuk yang sewa ni dia kejap je, komitmen dia bila-bila je dia boleh pindah. Alright. Kalau beli, dia kena commit 30 tahun ataupun 35 tahun maksimum untuk buat loan everything. Itu bezanya sewa dengan beli. Tapi of course ada pros and cons, ada benefit. Masing-masing ada benefit. Sewa ni dia ada benefit dia berdasarkan flexibility. Maksudnya kalau dia tak okey dengan kawasan tu, dia boleh pindah. Contoh, kalau ataupun dia kena pindah tempat kerja, dia boleh pindah. Tak ada isu pun tentang tu. Kalau beli pula, dia pun ada flexibility dia, which mean itu dia punya aset. Tuan rumah yang dah beli tu, itu tuan rumah punya aset. Nama dia, rumah dia. Mungkin tak nampak sekarang dia beli, tapi for the next 30 years anak dia dah ada rumah dah. Itu benefit pula untuk yang beli ni. Saya tak bias mana-mana yang okey ke tak okey ke. Semua ada flexibility, semua ada benefit. Okay.
Untuk sewa ni pula, macam saya cerita dia pasal flexibility bahagian location. Sebab kalau kadang-kadang kerja kita ni dia bertukar-tukar. Kalau kerja government, kalau kerja kerajaan, saya rasa 5 tahun macam tu ataupun 10 tahun dah kena pergi tempat lain lah. Minta dipindahkan untuk uruskan bahagian mungkin kawasan yang baru naik. Saya asal usul saya dulu pun saya pindah rendah juga. Saya follow ayah saya lah, of course. Pindah ke Belah Perak, lepas tu pindah ke Terengganu, pindah ke Sarawak, pindah ke KL, Belah Puchong lah, BJ. So benda tu main peranan. Okay. Kalau stability, kalau orang tu, kalau you guys kerja dah okey, kerja maksudnya memang tetap kawasan tu sahaja, so tak ada isu, boleh je beli. Yang tu yang best tu. Itu yang best untuk bahagian beli ni pula. Kalau kawasan dah confirm untuk kerja kat situ, ataupun kerja macam remote, maksudnya macam work from home banyak, so boleh beli, tak ada isu pun. Bila dah beli kawasan tu, beli rumah tu, okay, you guys okay je sebab kerja pun mungkin seminggu sekali masuk office kan. So benda tu tak ada isu. Untuk rumah tu jauh sikit ke daripada bandar, ataupun tak kisah pasal location, anak pun pergi sekolah pun hantar pakai kereta kan. Contoh tengah buat kerja, lepas tu anak punya timing balik sekolah pun you guys tengah lunch hour kan, untuk bahagian kerja office ni, kerja work from home. So boleh je pause kejap, pergi ambil anak dan balik semula. So benda tu tak ada isu. So terpulang pada masing-masing punya style macam mana. Alright. And then yang bestnya beli rumah ni, akan rasa puas sebab boleh buat renovation ataupun setting design style sendiri, ikut cita rasa sendiri. Tak perlu nak tanya owner. Kalau macam sewa, kena tanya owner, boleh tak I nak buat renovation A, nak buat renovation B ke, I nak tambah macam-macam lah kat dinding ke, nak tebuk lubang ke, nak tambah heater ke. So semua benda tu perlu owner punya macam ni lah, perlukan approval daripada owner lah, baru boleh. Kalau tidak, macam mana dapat rumah tu macam tu lah. Tak boleh lah you boleh pakai barang-barang perabot yang bukan built-in punya, main letak boleh, tapi tak boleh nak built-in. Itu bezanya sewa dengan beli. Kalau beli ni rasa macam kita punya lah, I punya style. Contoh kalau you ni Viking punya style, so you boleh buat lah macam kayu-kayu Vikingnya, Nordic punya I think culture punya Nordic lah, call like that. Okay, so itu apa yang saya share. InsyaAllah in the next saya akan share lagi apa yang perlu. So you guys nak tahu pasal apa, nak tahu pasal property ke, pasal kereta ke, macam mana nak buat loan ke, ataupun dah kerja lama tapi tak beli rumah lagi, takut tak beli rumah ataupun tak ada knowledge nak beli rumah, okay, boleh tanya saya, boleh komen, tak ada isu, saya boleh bantu insyaAllah. Ataupun dah baru start kerja tapi nak beli kereta macam mana, tak lepas nak beli kereta ke, ataupun baru buat bisnes, macam mana nak beli kereta, SSM baru 3 bulan, kerja pun baru 3 bulan, terus nak beli kereta, saya boleh bantu. Komen saya, insyaAllah saya bantu. Ataupun kalau siapa yang perlukan direct message DM je saya dekat IG, Instagram Imran Alias. Okay, thank you for watching, thank you so much for listening, for the knowledge. Hari-hari kita top up ilmu, apa-apa saya boleh bantu, saya cuba bantu berdasarkan experience saya, insyaAllah memberi manfaat kepada you guys semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.